Ada yoyo tak? Yoyo tak ada. Saya bagi contoh yoyo. Yoyo lah. Saya macam faham tak? AOB lah. AOB? What's the meaning of AOB? Anda orang bijak. Ya. Ambil yang pink tu, kan perempuan. Oh, aku. Hah? Oh. Dia macam. Oh, mana tu? Ramah pula kasar ni. Hai. What's up, welcome back to my channel Elvis. Okay, so hari ni alhamdulillah I'm so happy sebab Arif tolong saya untuk pegang kamera, guys. Yeah. Okay. Dan Nisa, suaramu pun dengar sebab aku buat ni. Oh, ya ke? Yeah, nampak mic cantik kan? Oh, mic very. Okay, jadi guys, hari ni kita nak bermain dengan kanak-kanak dan saya orang kata nak tunaikan dreams ataupun impian diorang. Saya nak buat diorang happy, saya nak tengok macam ni reaction dia sebab since I was a kid, apa yang mainan saya nak, saya tak mampu nak beli kan. Jadi hari ni saya cuba nak buat macam ni dan kita nak tengok macam mana reaction diorang. Tapi saya takkan pilih semua, guys. Sebab apa? Korang tengok ramai gila anak-anak yang ada. Ramai gila yang ada. So kita tengok siapa yang bertuah lah. Siapa yang subscribe kita bagi. Ui, tak. Okay, so let's go guys. And make sure korang dapat ambil nasi ready untuk konten saya pada malam ini. Let's go. Okay. Ramainya budak-budak. Ayolah, memang ramai. Okay, korang perlu untuk konten ni? Pernah. Konten siapa? Saya tak pernah. Aku subscribe YouTube saya. Mana bukti? Belum lah. Okay, so sebab diorang yang first approach saya ambil diorang je kot Korang 4 orang. Nak join sekali tak? Perkenalkan nama dahulu. Tak nak. Kenapa tak nak? Nama saya Nura Ain Sofia. Okay, Ain Sofia Ain. So panggil? Ain. Ain. Okay, abang panggil Ain. Dari bagi saya. Apa? Ifah. Ifa. Kita ada Ain, kita ada Ifa, Hani. Hanim, Umaira. Umaira, Khadijah. Cantik nama dia. Okey, Khadijah. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan semua je perempuan. Yang lain tengok daripada jauh. Siapa suruh tak datang kan? Make sure nanti kalau korang dapat nampak Datuk, korang kena datang. Ui. So dibawa geng. Siapa lagi nak datang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so saya nak tanya korang. Saya, cik. Saya. 8 orang. Sudah dah lah tu. Tengok belakang tu. Okey. Sebelum ramai yang datang, kita ambil 8 orang ni je dulu. So saya nak tanya kan, abang tengah buat eksperimen. Dalam banyak-banyak mainan kan, mainan apa yang korang suka? Tapi korang tak pernah dapat lagi. Mainan apa Cuba korang fikir. Kita dengar daripada Khadijah. Mainan apa yang Khadijah nak kan, tapi Khadijah tak pernah dapat? Yoyo ke, Beyblade ke, Yoyo. Barbie ke? Yoyo. Tak ada. Khadijah tak ada, guys. Awak? Yoyo. Yoyo juga. Barbie. Yoyo. Khadijah yoyo. Yoyo juga. Yoyo. Awak? Yoyo. Apa? Tak ada. Apa yang awak nak tapi awak tak pernah dapat? Awak nak yoyo ke nak yoyo? Kita boleh parking. Sekejap je, 5 minit. Tahu ini orang lain orang. Oh, okey, boleh. Okay, jap. Saya settle ni dulu. Ya, saya tahu. Tadi saya gerak. Boleh lalu lagi tu. Sabar. Yoyo. Tak nak, awak tak nak? Tak nak apa-apa? Serius? Saya tukar. Okey, awak nak apa? Yoyo. Mainan rumah. Yoyo. Barbie. Yoyo kat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yoyo, 1 Barbie, 1 rumah. Okey? Okey, so lagi setengah jam jumpa abang lagi kat sini, okey? So, let's go guys. 5 yoyo, 1 rumah, 1 Barbie. Okay. Saya ambil 8 orang sebab dia orang yang terjas saya dahulu. Jadi itu rezeki dia untuk hari ni, okey? Yang lain next time insya-Allah. Abang naik mana? Saya keluar kejap. Okey, kita keluar kejap guys. Kita nak cari. So, kita dah sampai dekat kedai Seberneka. Kita cari yang paling dekat. Sebab apa? Tak. Sekejap je masa kita ada. Sebab ni pukul apa dah? Masa sangat mencuri kita. Sekarang Sebab pukul 6.30. sekarang pukul 6.30. Yes. So let's go sebelum maghrib.
Saya harap Yoyo ada kat sini. Sebab mainan tu susah juga nak cari Yoyo 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 dengan mainan rumah. Aku tak tahulah macam mana mainan rumah. Asalkan ada rumah kita beli. Ada Yoyo tak? Yoyo tak ada. Ada lah tu. Mana? Ni mainan rumah. Oh, okey, ni mainan rumah. Okey, Arik cakap ni mainan rumah. So kita cari Yoyo. Yoyo 5, Barbie 1, rumah 1. Yoyo 5, Barbie 1, rumah 1. Come on, mana Yang Yoyo? perempuan tadi tak nak kan? Kita cari Yoyo kejap. Okay. Menyelam. How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Tadi duk cari Yoyo tak ada. Sebab budak-budak tu kan ramai nak Yoyo. So ya. Kan tu? Bahkan Yoyo tak ada dan masa pun sangat-sangat mencemburui kita. Tu salah saya lah. Sebab saya datang settle kerja, saya datang waktu lambat. And then budak-budak tu pun maghrib dah nak gerak kan daripada taman. So I think saya ambil ni untuk yang rumah tu. Sebab dia ada playhouse yang satu set macam ni. So legit lah kan. Tapi 5 Yoyo saya tak. Yoyo tak ada kat sini. Abang minta maaf adik. Bukan abang tak usaha. Tapi tak ada. Tapi insyaAllah next time kalau konten ni naik, insyaAllah abang akan tunaikan. Sorry. And guys, konten saya ni untuk tunaikan impian diorang. Tapi macam tadi diorang pun ragu-ragu. Saya bagi contoh, Yoyo. Yoyo lah. Saya macam, faham tak? Luang datang sekali. Tapi I think saya akan beli je apa yang akan buat diorang happy. Sebab Yoyo tu susah nak jumpa. So adik-adik yang mana? Nak yang ni? Betul ke ni? Okey, abang beli yang ni untuk adik. Boleh? Nak, betul. Satu je. Yang lain tak nak. Ada apa lagi yang adik nak? Ada. Kan banyak-banyak adik tak ada. Okey. Meh, abang bayar. Tapi abang kena pilih dulu yang abang nak. Adik nak bayar terus. Dah nak balik dah. Okey. Kita pergi bayar adik ni punya kita. Let's go. Ni adik awak? Adik yang mana? Kak, saya belanja dia tau. Dia masuk dalam YouTube. Abang punya? Jom. Sinilah. Takkan saya nak belanja kakaknya. Okey, so bangkal dulu tak satu. Okey, sama kak. Let's go, kita cari yang kita pula. Aduh. Wih lagi ke tu? Wih dah ni. Wih dah. Mana? Tu budak tu dah dapat mainan dia Dia happy sangat. Okey. Sorry, Yang penting tu jangan ambil mainan sama. Kita kena ambil lain-lain. Ambil lain-lain. Sebab set dia akan main sekali juga, betul tak? Legit. Kan. Oi. AOB lah. AOB? What's the meaning of AOB? Anda orang bijak. Yeah. So, ni aku pun rasa okey juga untuk dia main ping. Tapi dia tak ada board. Tak boleh. Bubble gun. Tapi kita kena tahu, semua yang kita akan bagi tu perempuan tu. Kamu tak main ke benda ni? Kita ambil lah yang perempuan. So yeah. Legit. Legit. Ni boleh ni, perempuan happy ni dapat benda ni. Ni perempuan happy. Lepas tu squishy pun perempuan happy lah. Tadi macam budak perempuan tadi dia tolong saya. Dia macam hikmah kan. Dia tolong kita bagi idea. So saya ambil. Ni apa dah ni? Nama benda ni? Ni. Tak tahulah tu. Tak tahu. Macam famous juga kan? Famous lah. Bubu apa dah? Labu. Labu. Itu. So kita ambil dua ni. Tukarlah tu. Yang ni tu ambil yang pink. Kan perempuan dah cakap tadi. Yang ni ada house. Ada house. Tu pun house juga. Ni dresser. Dresser. Okay, dah ambil yang house lah. Allah jatuh. Makmun lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kita kena tentukan masa. Ni. Apa yang perempuan tolong komen. Untuk perempuan tolong komen. Ni boleh lah doktor. Ni boleh ni. Boleh. Kena ambil yang pink tu. Kan perempuan. Pink okey. Tak. Kan perempuan. Okey. Cukup dah 8. Let's go, kita pergi ke kaunter. Saya harap adik-adik tu suka. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi aku takut yang ni tak perhati pula kan. Kita ambil ni tu. Yang tadi tu, yang tembok-tembok tu. Ni. Tapi kita dah ambil yang pink. Oh, ni bijak kan? Tapi ni tak ada price tag lagi.
Confirm 8 orang tadi. Ambil extra kot tu. Mana tahu kat jauh home kau. Sebab tadi ada yang dia tak nak tu. Ha ni. Tu. Ni. Ha. Okay, boleh lah. Ambil yang pink tu. Kan perempuan. Oh, aku kalut nampak dah kelemahan aku. Bila kalut dia jadi Les manja. Oh yang tu. Ha. Ai, tak main besar-besar dah ni. Ambil lagi tu. Extra berapa? Datuk kan? Okey. Masalahnya aku tak tahu nak ambil apa hari. Ha? Oh. Dia macam. Padai. Oh. Kira kat nikan. Ya, tak. Enggak sorry ya. Amin. Okey, tak dah boleh pulang. Okey, terima kasih. Okey. Lagi 15 minit sebelum jam 7. Harap adik-adik tu masih ada. Kalau untuk mak ayah dia orang yang tengok ni, maaf kalau dia orang balik lambat hari ni sebab tunggu saya. Plastik kak. Akak. Plastik kak. Cepat kak. Tujuh dah ni. Apa? Akak ni pun tengah rushing. Dia pun si peminat juga konten saya. Akak tengok konten saya. Nampak? Alhamdulillah. Akak nak apa dalam kedai? Aku tanya tempat dia kerja. Okey. Okey, thank you. Alright, kita dah settle. Let's go. Jom tu. Kita tengok reaction dia orang macam mana. Let's go guys. Saya pun tak sabar. Naik olor kak. Molek. Thank you Arif. And guys, inilah kenapa saya perlukan videographer lagi sekali saya bagi tahu. Sebab saya jadi sedap nak buat konten. Jadi semangat saya nak buat konten. Sebab saya tahu saya ada orang untuk ditanggung. Macam Kemar. Kalau saya tak ada video, Kemar tak ada duit. So saya kena buat video. Sekarang saya perlukan videographer pula. Bila dah sampai satu tahap saya perlukan videographer kan. Thank you dah Arif. Tak ada hal. Arif ni memang orang yang baik. Dia tolong saya. Alang-alang AI cuti kan. Okay, jadi kita balik. Kita ada lagi 12 minit sebelum pukul 7. Let's go. Saya pun tak sabar tengok reaction diorang. Tapi mesti diorang frust kan, tak ada yoyo. Tu. Aku harap diorang happy lah. Abang minta maaf bro dek. Abang tak berjaya tunaikan impian mainan adik nak. Aduh, inilah dugaan bila kita planning lain, Allah bagi lain. Bismillah, let's go guys. Ada lagi. Mana budak tu? Tu duduk nunggu tu. Duduk nunggu? Oh. Tu ada dalam tu. Seorang tu. Siapa tahu? Laju ya ini apa? Habibi laju lah lekuk. Oh tu. Bagus. Kumpul. Oh tu. Anak berkumpulan. Anak. Apa dah sampai tapi ya Allah, tak ada mainan impian dia orang. Mainan dia nak. So misi saya ni gagal lagi lah kan? Tak gagal dah. Tak gagal dah. Oh, mana guru? Ramah pula kasut. Ai. Semua tepuk tangan dah. Meraihkan kepulangan saya. AI. Oh ya, saya masih relevan dalam AI dah, alhamdulillah. Jadi saya kena tunjuk contoh yang baik. Saya kena rajin. Kebimbangan nombor 3. Saya risau diserbu dan tak cukup mainan. Adik, kereta nak lalu tu. Adik, tengok adik duduk tengah jalan. Kenapa makin ramai depan tu? Lebih 10 orang tu. Kenapa kat sini? Tahu. Okey, mana 8 orang tadi? 8 orang tadi sini. Kereta. Okey, kita ke taman. Saya tahu, pukul 7 dah kena balik and that's why. Mana 8 orang tadi? Tapi Yoyo tak ada tau. Yoyo susah gila nak cari. Susah gila nak cari Yoyo. So abang tak jumpa Yoyo. So abang minta maaf kan, tak ada Yoyo. Mana yang nak rumah tadi tu? Rumah? Saya. Abang dapat ni ya? Boleh ke tak? Boleh je. Boleh? Okey. Tak apa. Ni siapa nak?
Yoyo tak ada. Siapa nak? Tak ada yang nak? Kaki yang bagus satu. Tak ada. Budak lelaki nak. Nak? Budak lelaki nak. Barbie tak ada. Barbie. Yang ni je ada. Nampak budak-budak sekarang pun tahu lah mainan dia memilih kan. Ni siapa nak? Nak. Tak nak? Nak. Ah ni dia nak. Ni siapa nak? Tak. Dia nak. Nak? Ambil lah. Nak dah. Aduh, ini satu. Yang ni siapa nak? Ah, betul. Ni bukanlah perantai. Ni ambil lain. Mana yang dapat dulu dah? Apa bagian Yang ni. Abang banyak mainan tu tak ambil. Ini abang boleh dapat. Mana boleh boleh. Dapat tak? Okey. Nak. Yang ni? Nak ambil. Tak nak pula? Ambil lah. Dapat pula. Kan you 8 orang tak ada. Yang ni. Timpang. Budak lelaki lah. Kita main budak lelaki. Adik-adik abang tak ada? Tukar. Saya kakak saya ni. Pas lah kat siapa-siapa. Pas kat siapa-siapa. Ni nak. Dia nak bagi dia. Yang ni. Saya nak bagi air dah. Tak nak? Ambil lah ya. Ambil lah. Okey. Yang ni. Nak. Saya nak jadi doktor. Okey. Yelah doktor. Yang ni tak ada. Siapa nak? Dia. Kalau tak ada abang nak buang ni. Jangan. Abang nak duit. Kuning ni. Baju kuning bang, baju kuning. Baju kuning belum. Dapat. Ada nak tadi. Nampak? Kalau abang buang membagi tak? Baik. So korang kena bersyukur lah. So korang bersyukur tak? Ambil je. Okey. Yang ni. Ambil je siapa-siapa. Sebab kena balik rumah ni. Ni. Apa yang nak tu? Tak itu kapas je kat siapa-siapa. Oh awak tak bersyukur Okey. Syukur. Yang ni. Apa tu? Jangan. Tak apa lah bagi umur. Bagi orang awak pun tak bersyukur. Dah dua belanggar. Tutup. Awak tak nak? Ni nak tenang Okey, saya bagi. Bagi dia lah. Ambalah bubu. Yang ni. Tapi tak ada lagi. Siapa yang tak dapat lagi? Aira. Aira dah ada. Dah. Abang Ustaz ni. Awak tak ada lagi. Awak ambil je apa yang saya bagi. Okey. Nah, ni yang last. Boleh lah. Tutup. Boleh lah. Thank you Roh. Sebab awak bersyukur, saya bagi duit lah kat awak. Sebab awak bersyukur dah. Okey. Itu dia kalau bersyukur. Bukan memilih ni tak nak. Nampak? So pelajaran dia kena bersyukur, okey? Alright. So itu dia konten kita kali ni. Alhamdulillah. Happy tak? Bye. Pos malam ni. Teruskan jadi orang yang baik, okey? Sentiasa bersyukur. Ingat kisah kapak emas. Awak tanya mak ayah kisah kapak emas. Kirim salam dekat abang ini. InsyaAllah. Thank you. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Dah subscribe. Thank you. Baru-baru tahu. Okay guys, so bye-bye. Okay guys, so kita dah settle alhamdulillah. Dia orang happy lah. Aku rasa dia orang happy and aku rasa bagi dia aku gagal sebab tak dapat bagi apa dia orang nak. Sebab saya boleh tengok daripada muka dia orang tadi. Sedih lah, saya sedih lah. Sebab apa? Dia orang memilih and dia orang tak nak benda tu. So saya sedih lah. Sebab dia orang nak layan dan saya tak dapat. Tak salah dia orang sebab dia orang budak lagi. Tapi itu yang kenapa saya suruh dia orang, saya bagi pengajaran tadi tu sebab saya nak ajar dia orang untuk sentiasa bersyukur. Sebab tak semua orang dapat mainan percuma macam tu and tak semua rezeki datang dengan tiba-tiba macam ni. And untuk adik-adik yang menonton tu, korang kena bersyukur and insyaAllah bila korang bersyukur, banyak lagi benda baik datang dalam hidup korang insyaAllah. Okay? And sorry kalau ada kasar, kalau salah saya tadi apa semua. And biasalah budak-budak, bukan salah dia orang. Salah saya sebab tak berjaya tunaikan impian dia orang. And konten kali ni saya cakap saya gagal lah. Walaupun dia orang happy, amin lah gagal sebab saya kejar masa and ngam pukul 7. InsyaAllah kalau korang suka konten ni, saya akan buat lagi yang lagi baik and masa yang okey lah. Sebab pukul 3 sekarang hujan and tengah hari panas. So saya baru boleh keluar rumah pukul 4.30, pukul 5. Tu yang rushing sikit tu. Apa? Tidak duit dah. Oi. Macam mana kalau macam ni tiba-tiba nak duit ni? Abang tak ada banyak duit. Okey. Sampai jumpa dalam episode. Thank you so much tengok sampai habis. Jangan lupa tekan button like, komen, share. Kreator Alu. Bye bye. Kreator Alu. Bye bye. Assalamualaikum.
Dan selamat malam. Thank you yang support, yang teruskan support saya. Thank you juga Arif sebab jadi videographer. Awal tu. Jangan lupa support konten ni. Kalau korang nak konten macam ni lagi, korang komen. InsyaAllah saya akan buat lagi yang tempat lain. And dengan masa yang betul lah. Dengan masa yang sesuai dan cukup. InsyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat malam.